Tuan-tuan sekalian, ketika mana saya bersahabat dengan Habib Mana Muzir bin Fuad Al-Musawwar, walaupun persahabatan saya dengan Al-Fahir, dengan Habib Muzir bukanlah lama, bukanlah daripada awal Bidal Mustafa, tapi dia pernah datang ke Darul Mustafa dalam masa dia berziarah, maka dia pilih rumah kami. Dia pilih rumah kami untuk bertemu dengan pelajar-pelajar Malaysia. Masa pun tak ramai. Dan saya ingat pada malam tu elektrik tak ada. Elektrik tak ada di kereta itu, tak ada elektrik. Maka jiran-jiran kami bila sedar bahawasanya ada maulid di rumah kami, maka mereka datang bawa lampu, kereta minyak. Dan kami usir bercerita tentang sekalian, pada malam tu ketika mana dia belajar di Darul Mustafa bersama dengan gurunya Habib Omar bin Muhammad dan Saleh bin Hafiz, tuan-tuan sekalian, masa tu dia bercerita, masa belajar kitab dengan Habib Omar, dia tak tengok pun kitab. Dia tak tengok kitab pun, dia tak tengok kitab. Dia hanya melihat wajah muka Habib Omar. Dia hanya melihat wajah Habib Omar sahaja. Kawan-kawan ada di kalangan para kawan-kawan, sahabat-sahabat dia kata, "Hei Muzir, tengok kitab lah. Kenapa tengok Habib muka Habib Omar?" Apa jawapan Habib Omar? Apa jawapan Habib Muzir? Dia kata, "Aku melihat wajah Habib Omar lebih bernilai daripada 1000 buah kitab." Allah. Maka orang sekalian, kita berada dalam majlis ini, tuan-tuan sekalian, sangka baik kita, tuan-tuan sekalian, bahawa depan ada ustaz, ada tuan guru, ada ulama, tuan-tuan sekalian, yang kita tengok wajah-wajah mereka. Apatah lagi ada cucu Rasulullah kat sini, tuan-tuan sekalian. Kita tengok wajah dia. Apakah Allah nak sia-siakan perlihatan kita, tuan-tuan? Tidak. Allah takkan sia-siakan, tuan-tuan sekalian. Dan saya teringat lagi, tuan-tuan sekalian, ketika mana saya pergi Mekah, saya buat haji tahun 2010, tuan-tuan sekalian. Saya sempat berziarah di Madinah. Saya ziarah Habib Zain Ibrahim bin Sumit, tuan-tuan sekalian. Bila saya masuk, dia tanya saya. Dia sebut, dia kata, Haji wajib, haji rukun. Maksudnya kita buat ni haji wajib, haji rukun. Maka dia kata, na'am. Dia pun persilakan kami masuk, duduk dalam rumah dia. Ditanya pada saya, masa tu saya ada bawa 7 atau 5 orang. Saya tak ingat berapa yang saya bawa masa tu. Saya ingat 7 atau 5 orang, lebih kurang macam tu. Masuk rumah Habib tanya pada saya, "Anta ta'alam fi?" Kamu belajar dengan siapa? Di mana kau belajar? Maka saya kata, anak taulik masyayikh fil Fatani. Saya kata yang tu dulu. Saya sebut saya belajar di Fatani dengan masyayikh di Fatani. Mafi habaib? Dia kata tak ada habaib. Kau boleh tak ada habaib? Saya pun sebut nama Habib Omar bin Muhammad bin Saleh bin Hafiz. Saya menyebut, wahai Hafiz, ana min taulik Habib Omar bin Muhammad bin Saleh bin Hafiz fitri. Maka dia kata, yakfi, dan saya yakfi. Maksudnya memadai dah bagi kamu. Tuan-tuan sekalian, yang kita nak sambut, yang saya cerita ni, ialah tuan-tuan sekalian, bermakna habaib ataupun betul Rasulullah ni, tuan-tuan sekalian, memang dia ada kelebihan yang tersendiri yang Allah dah bagi pada mereka, yang kita tak boleh cemburu dalam bab ni, tuan-tuan sekalian. Tak boleh. Itu adalah kelebihan yang ada pada habaib, yang ada pada Rasulullah. Memang dah itulah kelebihan dia, tuan-tuan sekalian. Sebab tu bila kita tengok, tuan-tuan sekalian, yang dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jadi awliya-Nya, yang jadi ulama yang solehnya, yang bersungguh-sungguh dari ibadat mereka. Ini habaib. Betul Rasulullah SAW. Bukan ada yang bukan habaib, ada. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang bukan habaib tak dapat mengatasi kelebihan yang ada pada habaib itu sendiri, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Habib Zain kata kepada saya, yakfi anta, yakfi. Cukup memadailah bila kita suruh belajar dengan habaib ini, tuan-tuan sekalian. Cukup. Yang kita nak sambut malam ni ialah, yang kita nak awal daripada malam ni, siapa dia?
ialah Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, salah seorang daripada ketua Rasulullah yang dilagenda tuan-tuan sekalian. Ketua Rasulullah memang ada kelebihan. Memang Allah bagi pada mereka kelebihan macam tu, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita nakkan tujuan kita nak sambut haul pada malam ni supaya kita juga diberi oleh Allah Ta'ala peluang, walaupun tak sama dengan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ni, tuan-tuan, sekurang-kurangnya setiap dia kita dapat lagi, tuan-tuan. Seperti mana, tuan-tuan sekalian, Imam Al-Haddad yang kita dah tahu dah, Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, terkenal nama Imam Al-Haddad, tuan-tuan sekalian. Kita pernah menyebut dalam kitabnya, tuan-tuan sekalian, seseorang yang sangat aku dah kenal dia, aku nak akan lepas dia nanti di akhirat. Ini kata Habib Abdullah Al-Haddad. Dia macam tu, seseorang yang bila aku dah kenal dia, aku dah tahu dia, maka aku akan lepas saja nanti di akhirat. Artinya, tuan-tuan sekalian, apa yang kami faham, macam kami rapat dengan Habib Umar dulu, maknanya Habib Abdullah Al-Haddad kalau dia tahu kita, kalau dia kenal kita, dia akan tolong kita dapat syafaat, tuan-tuan sekalian, untuk kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada seorang kata ini dah melampau, tak kisahlah apa yang orang akan kata melampau ke, saya tak kisah, tuan-tuan. Kenapa? Sebab wali-wali Allah ni memang ada wujud, dan mereka tu kerja mereka dia nak tolong umat Muhammad untuk tuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sama sekalian, di dalam dan Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan lagi, man jalasal ashrar istahaqqal arab wan nar. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang syar, orang yang jahat, orang yang bukan orang yang beriman, istahaqqa, nescaya mustahaklah atas mereka itu al-ara, kehinaan, wan-nara, dan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi malam ni, tuan-tuan sekalian, kita bukan duduk dengan orang yang syar, kita bukan duduk dengan orang yang ahli maksiat, kita bukan duduk dengan orang-orang yang tidak beriman, tapi kita duduk dengan ahli ibadah, ahli ilmu, dan kita duduk dengan adanya habaib di sini, tuan-tuan. Sudah cukup dah untuk kita mengatakan majlis kita pada malam ini adalah majlis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tuan-tuan sekalian. Siapakah sebenarnya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ni, tuan-tuan sekalian? Dalam satu rapat, tuan-tuan sekalian, Habib Umar bercerita bahawa saja, tuan-tuan sekalian, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ini adalah orang yang sangat-sangat memelihara ibadatnya, tuan-tuan sekalian. Boleh hampir dikatakan ibadat yang dia buat, tuan-tuan, bukan sama ada ibadat yang khusus ataupun ibadat yang umum. Maka Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sangat memelihara ibadat ini, tuan-tuan sekalian. Yang diceritakan, tuan-tuan sekalian, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ini, tuan-tuan sekalian, pernah mengulang sembahyangnya selama 30 tahun. Apabila dia menampak dalam ibadat dia ada bahagian daripada hawa nafsu. Macam mana? Apabila dia sangat semangat nak solat, dia sangat bersemangat nak menunaikan solat, nak sembahyang. Tiba-tiba, tuan-tuan sekalian, dia dipanggil oleh ibunya. Lalu dia bermalas-malas, tak pergi menyambut panggilan ibunya, nak emak dia bermalam-malam. Lalu dia menyadari bahawasanya semangat dari ibadat itu adalah satu bahagian daripada nafsu dia.
Maka tolongan bila dia sedar macam tu, dia ulang balik sembahyang tu selama 30 tahun. Dia ulang sembahyang yang tuan-tuan selama 30 tahun, kerana menyedari sembahyang yang dia buat tu pada ada habuan nafsu dia, tuan-tuan. Ada habuan nafsu, maka dia ulang balik sembahyang tu selama 30 tahun. Bukan 3 hari, bukan 3 bulan, tetapi 30 tahun, tuan-tuan. Dia ulang sembahyang dia balik, yang sembahyang yang dia rasa ada habuan nafsu dalam tu. Maka tuan-tuan, kenapa? Kerana menjawab panggilan ibu itu adalah ibadat juga, tapi dia rasa masa tu dia malas-malas dengan melakukan ibadat ini, tuan-tuan. Maka sebab tu lah, tuan-tuan, ini adalah orang yang ada kelebihan yang sangat-sangat dituntut, tuan-tuan sekalian, memelihara ibadat itu sendiri, tuan-tuan sekalian. Baik. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di, tuan-tuan sekalian, adalah seorang yang sangat-sangat suka dengan ilmu, suka dengan penuntut ilmu, dan suka menolong orang yang menuntut ilmu. Tiap pagi lepas daripada solat subuh di masjid dia, dia akan buka jendela rumah dia, dia akan melihat penuntut ilmu pergi datang. Yang ni berulang kali di depan rumah dia, tuan-tuan, untuk melihat orang yang sedang, orang yang menuntut ilmu. Dia berjalan menuntut ilmu depan rumah itu, ada haluan di mana ada madrasah, ada tempat belajar dan sebagainya. Maka dia melihat penuntut ilmu jalan di hadapan rumahnya, tuan-tuan sekalian. Bila dia tanya kepada dia, wahai Habib, kenapa kau buka dan tengok ni? Dan maka dia berkata bahawasanya dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau kamu nak melihat, maksud daripada hadis, kalau kamu nak melihat orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka, maka kamu lihatlah orang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang ilmu ni adalah orang yang Allah bebaskan dia daripada api neraka. Maka sebab itulah, tuan-tuan, Habib Ali ni sangat suka tengok orang yang menuntut ilmu, sehingga dia berkata, tuan-tuan sekalian, kalau aku bertemu dengan orang yang sedang menuntut ilmu, maka aku akan cium ke matanya, aku akan cium dahinya, kerana aku gembira dengan orang yang menuntut ilmu. Maka, tuan-tuan sekalian, apakah pengajaran ni, tuan-tuan sekalian? Masa kami di talim, saya sebut kami ni, tuan-tuan sekalian, sebab dalam tu, masa tu orang Malaysia tak ada keluarga lagi. Tak ada keluarga. Orang Malaysia masa tu, sebelum tahun tu, tak ada yang keluarga belajar lagi. Tak ada. Kecuali kami lah sekeluarga. Kami sekeluarga masa tu, saya dan isteri dan anak-anak pergi belajar kat Tarim, tuan-tuan sekalian. Kami saya bawa keluarga kami, sekeluarga. Jadi saya masa dengan kami, ialah keluarga saya, masa kami belajar di Tarim, tuan-tuan sekalian, orang-orang Tarim ni memang sudah diajar, sudah dididik mencintai si penuntut ilmu. Masa tuan-tuan sekalian, kami ada, saya tak tahu lah, zaman Ustaz Ismail, zaman Ustaz Syarif, Syakirin, saya tak tahu macam mana. Tapi zaman saya, zaman kami ni, orang-orang di Tarim tu sangat memuliakan. Apabila kami dah saya di rumah, dia akan bagi macam-macam. Ada yang bagi kuih, ada yang bagi biskut. Pada bulan Ramadan, rumah kami ni hampir memang tak ada masalah. Maka kata kat hari Ramadan tu, kami tak masak lah. Kenapa? Jiran-jiran dipakat bagi, tuan-tuan. Kalau hari Jumaat, jiran-jiran ni akan bagi pada kami, tuan-tuan. Ada yang bagi sepuluh lagi kambing, ada yang bagi nasi, ada yang bagi seekor ayam, pakan, tuan-tuan. Keluarga kami. Penafsir kami begitu. Kenapa sampai macam ni? Oh, kami sampai memperlihatkan kamu dalam jauh menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Pada ini menunjukkan, tuan-tuan, didikan daripada habaib, didikan daripada para ulama, nak mencintai orang penuntut ilmu itu salah satu daripada perintah Allah.
Gimana tuan-tuan kalian? Selalulah Habib Ali Hamshi ni tuan-tuan kalian. Dia buka pintu jadi dalam rumah dia. Habis dia tengok orang yang berdalam depan rumah dia. Orang yang berdalam tu siapa dia? Dia dah siap untuk menuntut ilmu tuan-tuan kalian. Dan Habib Ali tuan-tuan kalian, pada satu hari dalam bulan Syawal, kalau tak silap saya dalam daurah tu agak orang kata berlaku bulan Syawal, kalau tak silap 11 Syawal. Masa tu 11 Syawal bertepatan pada hari Ahad. Dia panggil kalau dia panggil penuntut bulan ilmu tu, dia panggil kebun dia. Maka dia nama kebun dia Anissa. Anissa ni ialah satu kebun yang jatuh rumah, kebun dalam 2 kilometer daripada rumah dia. Dia bawa situ, dia bagi dapur dengan makanan penuntut bulan ilmu tu, dia bagi makan dan sebagainya. Lepas tu dia memberi semangat. Dia memberi tausiah penuntut ilmu, dan dia memberi beberapa pengajaran kepada penuntut ilmu untuk mereka dia beri semangat dan beranjak dalam ilmu tu. Dia ajar, dia cuba macam mana kamu dapat ilmu dan sebagainya. Maka salah satu sifat dengar tuan-tuan, dia sebut bahawa saja bila belajar, jaga ajak belajar, jaga tata silap kamu dengan guru kamu, jaga hendaklah kamu sediakan alat untuk kamu belajar, macam mana nak belajar, dengan tulisannya, dengan kitab-kitabnya, dengan murajaahnya, dan disuruh kepada para pelajar tu mengulang sebelum daripada masuk kelas tu. Maka Habib dia kata, kamu ulang yang baca di mana tempat guru kamu nak baca tu, kamu ulang paling kurang 25 kali. Maka orang kena kita dalam ni Ustaz Ismail ada pelajar walaupun tak ramai sekalipun, tapi cukup buat macam tu. Sebelum Ustaz masuk, sebelum guru kita masuk, kita dah ulang. Dah tahu dah tempat mana Ustaz nak baca, dan kita ulang tempat tu. Ulang berkali-kali, sampai 25 kali, paling kurang 25 kali. Dan sebanyak-banyaknya kata Habib Ali ialah 1000 kali kita ulang. Itu yang ketika dia belajar dulu dia belajar dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Al-Attas, dia belajar maka diulang sampai 1000 kali. Dia sebut dia belajar dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dia belajar, dia ulang pelajaran dia nak baca dengan guru dia ulang sampai 1000 kali tuan-tuan. Ini barunya talabah, ini barunya tuntut ilmu. Ini kadang-kadang kita minta maaf cakap, minta Allah berkata-kata, bila guru masuk, guru tanya, kat mana berhenti ni? Masing-masing saya cari-cari, kita selak-selak. Ini bukan tuntut ilmu. Tak tahu di mana tempat nak guru nak baca, kita tak tahu. Sampai guru tanya pun kita tak tahu. Masa saya berada di Watani tuan-tuan, ketika Bapak Lang nak uji, guru kami, guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatah ni, dia terkenal dengan nama Fatul Sahabah ni. Dia tanya, tak mana berhenti? Dia sangat ramai. Dia tanya seorang-seorang, dia nak tengok. Mana boleh, dia tahu tak buat berhenti. Mana nak berhenti ni? Dia tanya gitu. Tu saya nak pelajari. Semua ni tak ada pasar mu. Tak ada pasar mu. Pasal tak ada pasar tu, tak pasal-pasal. Kamu pada ni tu bukan nama salafat. Bukan nama itu untuk ilmu. Bukan pasar mu dia tu. Tak pasal. Orang kena kata tak pasal-pasal lah. Maksudnya untuk ilmu sepatutnya tahu lah di mana yang kita nak baca. Tempat kita guru nak baca kat mana. Aku macam-macamnya. Nahu ke, sorah ke, betak ke, tauhid ke. Tahu lah tempat dia nak berhenti. Tapi kita di sini tuan-tuan, tak ada ansap kita dengan guru kita. Bila guru tanya, sama ada berhenti? Tak tahu tempat nak berhenti. Itu bukan balawah dengan dia. Maka tuan-tuan sekalian, itulah perangai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tuan-tuan sekalian. Dan dia sangat-sangat zuhud dengan dunia. Dan pada satu musim panas, dia ceritakan tuan-tuan, pada satu musim panas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ni dalam musim panas sangat,
kering habis dah. Orang kering tak tanduk. Di Sibu tu tempat yang mainan. Sebab ada apa ni, salah satu negeri yang panas. Pada musim panas sangat ni tuan-tuan sekalian. Maka ketika tu habis pokok-pokok pun jadi mati dan sebagainya. Maka Habib Ali ni telah menyaring, telah memberi makanan kepada orang yang berada dalam kampung sebanyak 9 kampung. 9 kampung selama 3 bulan. Habib Ali Al-Syed ni tolong dan pergi ke kampung-kampung tu bagi makan kepada orang kampung tu. 9 buah kampung. Dalam kampung tu ada beberapa orang menggerakkan pensambulan makanan bagi makan pada orang-orang dalam kampung tu. 9 buah kampung. Dan ada satu riwayat mengatakan bukan saja manusia yang diberi makan tu, bahkan kambingnya ataupun untanya yang kekeringan tak ada makan apa, maka akan ada supply dari tempat lain nak beli makanan. Kalau tak silap saya, makanan tu gazuk. Orang sedang panggil gazuk. Gazuk tu bila satu tumbuhan yang bertanam dan memang untuk makanan binatang. Habib Ali supply makanan tu kepada binatang-binatang tu. Kalau manusia tu dia bagi makan nasi kan, nak 9 buah kampung tuan-tuan. Kalau dekat Manjung ni 9 buah kampung agak-agak berapa ratus orang. Kalau 9 buah kampung agak-agak berapa ratus orang dia bagi makan tuan-tuan. Kalau satu kampung kurang tu berapa 3,000. Kalau kampung ada fee tu berapa? Kampung 410, kampung Sungai Tiram berapa orang? Satu kampung apa? 2,300. Kalau 9 kampung 2,000 lebih. Dia bagi makan 2,000 lebih. Dan bukan sehari, tetapi selama 3 bulan. 3 bulan dia bagi makan. Zuhudnya dia. Tapi zuhud dengan makna dia buang dunia, tapi dunia datang juga. Allah. Ketika mana dia membagi makan 9 kampung tu, ada satu orang. Dan dia ni orang biasa. Jadi pasal juga seorang guru juga, seorang yang berilmu juga, tapi bukan daripada habaib lah. Terdetik dalam hatinya, Habib Ali Habsyi ni riak ni. Terdetik dalam hati dia. Terdetik dalam hati seorang guru, seorang ulama disebut macam tu. Dia kata Habib Ali yang riak ni, cinta dunia. Habib Ali cinta dunia ni. Layu Habib Ali ni Allah bagi kelebihan pada dia. Dia tahu apa detik hati orang tu. Dia tahu apa yang ada dalam hati orang tu. Maka dia panggil ya fulan. Tangan, ya fulan, tangan, main. Tangan indah lebih. Main masuk rumah aku. Aku panggil kamu. Main kita makan. Main kita makan. Aku jamu kamu pada akhirnya aku jamu kamu. Maka si fulan syekh tu, seorang ulama, seorang yang berilmu, datang dan dengan dia makan. Wahai syekh, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa yang terdetik dalam hati kamu tadi? Apa yang terdetik dalam hati kamu? Dia syekh tu nak malu tak mengaku. Hafiz syekh. Anak fusul tu, dia fusul ni baik. Tak ada apa-apa dia kata. Hafiz syekh. Dia kata menjaga. Dia kata, jangan malu. Dia kata, Habib Ali, kami kita berdua. Allah yang ketiga. Dia kata, kita berdua. Jangan, aku tak sentuh berdua. Lalu kata Syekh tu, dia kata, aku jaga hati tadi, aku semakin jahat dengan kamu telah lihat, kamu tidak dunia. Wahai Syekh, kata Habib Ali, wahai Fulan, wahai Syekh, kau nak tengok, aku ni adalah orang yang lari daripada dunia, tapi dunia kejar aku. Dunia cari aku. Kau nak tahu bukti tak? Kata Habib Ali, kau nak tahu bukti tak? Maka Habib Ali mengeluarkan 1 karung buah kurma. Yang buah kurma tinggal daripada Oman. Dan buah kurma tu memang kurma yang paling berharga. Kalau di Oman tu hanya raja-raja saja yang mampu beli kurma tersebut. Dan dalam satu barang tu ada yang mengatakan 5,000 rial, ada yang kata 10,000 rial. Jahat apa ni harga buah kurma tu. Harga buah kurma 1 karung tu. Lalu diberi kepada Syekh tu. Nah, kamu ambil buah kurma ni. Buah kurma ni kurma yang paling mahal di Oman. Dan rakyat biasa tak mampu nak beli. Kecuali yang makan buah kurma ni adalah raja-raja orang yang kaya-kaya sahaja.
Maka si Fulan tu pun ambil. Maka mula-mula tak nak ambil je. Tak apa. Kita ambil alih. Rumah pun ada banyak lagi. Ada karung-karung lagi buah rumah ni. Sama ambil lagi. Saya coba pergi jual. Orang dia ambil buah rumah tu pun dia jual. Sampai ke tempat, satu orang tanya dia, apa yang kau bawa ni? Dia kata buah rumah. Buah rumah dia kata. Dia pun buka buah rumah tu. Berapa kau nak jual ni? Aku nak jual 5,000. 5,000 rial. Maka dia kata, ini murah sangat ni. Bukan 5,000. Sepatutnya kamu jual 10,000. Maka dia bawa ke pasar di sini. Dia buka, dia kata, dia sebutlah. Kalau dia kata, Pak Rumah. Dia tahu satu orang hadir daripada kabilah Barojak. Jadi Barojak ni, kalau dia kata, dekat Siwu tu, memang Barojak ni kabilah yang kaya-kaya. Lalu orang itu dah aku nak jual. Aku nak jual ni, apa ni 10,000. Ini mahal ni. Kenapa nak jual 10,000? Kalau mau kata 20,000 pun aku bayar sekarang. Kata Bang Rojak dia kata. Tapi kalau dah suruh 10,000, tak boleh, aku boleh 10,000. Dia pun Bang Rojak ada. Salah seorang dia kabilah Bang Rojak ni, dia ambil tuan rumah ni. Dia masih nak bawa balik orang tu, dan gerak hati dia. Ini kuah ni mahal. Kuah ni berharga. Aku nak hadiah harga kuah ni pada Habib Ali. Aku nak hadiah harga kuah ni pada Habib Ali. Sebab Bang Gulman sebab orang sana tuan-tuan. Habib ni pada sangat mulia. Memang itu pun diperintahkan oleh Allah dan Rasul balik kita. Memuliakan ke Rasulullah. Kalau kalian dia pun berjalanlah. Jalan si Fulan yang Barojak yang beri kurma ni berjalan tak tunjuk ke rumah Habib Ali. Sampai rumah Habib Ali, dia kata, ya Habib, sini aku bawa beli ni kurma ni. Fresh lagi, baru lagi. Aku beli ni kurma ni, aku nak hadiah kepada kau Habib. Aku nak hadiah kepada kau. Tiba-tiba si Fulan tadi yang Syekh tadi, ketika tu dia pun jumpa, dia pun sampai rumah Habib Ali. Dia nak kata, wahai Habib, dan aku dah kurma tu. Dan aku dah. Dia nak katanya tu. Tiba-tiba dia dapat surat. Si Fulan dia lah yang beli. Si Fulan dia yang beli. Lalu dia kata, kamu tengok, aku dah bagi pada kamu, buah kurma tu balik pada aku balik. Aku tolak dunia datang pada aku balik. Aku tak suka dunia kejar aku balik. Tuan-tuan, orang macam ni tuan-tuan adalah orang yang memang sungguh-sungguh dalam hati yang tak ada dunia. Kita tuan-tuan nak tanya dalam ramai-ramai ni tuan-tuan, siapa yang dunia kejar dia? Dalam ramai-ramai kita ni, siapa yang dunia kejar kita? Dunia hambat kita, siapa tuan-tuan? Ada agak-agak dekat Manjung ni ada orang yang dunia kejar dia. Dia tolak benda tu, dunia datang balik. Dia tolak datang balik. Dia orang bagi dia tak nak, datang juga. Allah. Ada tak orang macam tu kat sini malam ni? Ada tak? Tak ada ya? Kenapa tak ada orang? Sebab hati kita masih lagi bergantung dengan dia. Kalau tak 1% pun, mungkin 50%. Mungkin 30%. Kita tak tolak dunia, bahkan dunia ada dalam hati kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita tak dapat macam mana Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak peringatkan lagi satu perkara tuan-tuan sekalian. Yang Nabi cakap, yang Rasulullah kata tuan-tuan sekalian, minta maaf, minta ampun bercakap. Ini madrasah tuan-tuan sekalian. Berapa lama dah budak-budak? Tapi ucap semua lawan dah 2019, aku lebih walaupun lebih kurang dalam 6 tahun tuan-tuan sekalian. Saya ni nak cerita ni bukan nak menjatuhkan tapi nak minta ada pengajaran. Malam ni tuan-tuan, saya ada tanah di Sungai Tirau, lebih kurang 3 hektar. Satu orang yang dia ni dulu komandan Laksamana tinggi LGM. Dia jadi anak warid saya.
Di Masjid Negeri Shah Alam. Dia kata, Ustaz, saya ada tanah di Sungai Tirang dekat negeri. Saya nak pergi pada Ustaz. Tak nak. Saya masa tu nak terima, tak terima. Nak terima, tak terima. Akhirnya Ustaz ambil je lah. Ada 3 gam. Ustaz buka tu. Mak Hafiz dia buka dalam madrasah tu. Tak buka lah. Kalau tu tak jauh pada Masjid Sungai Tirang. Berapa bulan lepas, saya dipanggil di Kuala Selangor, satu pondok orang tua dua. Satu pondok orang tua dua. Dia terus sebut nama Ustaz dia, nama model dia. Dia kata, Ustaz buka dia macam ni. Cantik sangat dia buat dia. Dia kata oleh saya, jumlah dan semua dia buat dengan tanah, dengan rumah, dengan pondok-pondok ni. Saya sedangkan jumlah lebih kurang dalam 8 juta ringgit. Tak buka dia macam ni. Ustaz ada tanah tak? Saya kata saya ada tanah kat Sungai Tirang, tapi tak luas lah. Dia bukan nak 3 ekar saja, sudah macam pulang. Di mana dia kata? Saya dengan pria itu sudah bercerita dengan saya, di mana? Dia lebih dekat Banjong. Dia kata, Ustaz jangan ambil. Sini bukan jatuhkan ya. Ustaz jangan buat kat situ. Dia kata, kenapa buat? Pengalaman saya, dia kata, orang dekat situ tak nak belajar. Orang kat situ tak nak mengaji. Sebab tu kita Ustaz kasi 6 tahun, sepatutnya bukan 5 orang anak murid, bukan 4 orang anak murid. Sebab tak 5 orang. Sebab dia 5 orang murid. Orang 6 tahun kan, 1 tahun 100, 6 tahun, dalam 600 orang sepatutnya kat sini tuan-tuan sekalian. Tapi sampai sekarang, kita tak tahu je. Dan kita kena sedar tuan-tuan, sama kita ni, macam mana Ustaz Syakir kata tadi, kita kena berjumpa dengan ulama. Kenapa zaman ni tuan-tuan, Islam yang sangat besar sedang melanda kita. Sebab sudut kita dipinta balak musibah atas kita. Bidang politiknya, bidang ekonominya, bidang sosial budayanya, bidang pendidikannya, bidang apa yang pergaulannya. Semua kita dah fitnah di mana kita terletak. Dan umat dia tak ada yang tak bukan dengan dia dah ulama. Dekatkan diri dengan ulama. Dekatkan diri dengan orang saleh. Dekatkan diri dengan orang yang dekat dengan agama, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Walaupun kita tak ada orang macam Habib Ali bin Muhammad Abdul Musa Al-Syirih, kita tak ada kat sini. Tapi sekurang-kurangnya kita ada Ustaz Ismail Sadina kat sini tuan-tuan sekalian. Ayah dia kawan saya dulu. Ayah dia Ustaz Ismail kawan saya dulu masa saya dikenal. Dia mengajar di pondok anak Yayasan Faria. Syafuddin Yahya. Dia mengajar kat situ. Dan kami sama-sama bersurah tuan-tuan masa dengan ayah dia ni, Ustaz Zatimi tuan-tuan. Bukan orang sembarangan. Cuba kita minta tuan-tuan, macam mana nak membanyakkan para kat sini ni? Cuba kita fikir tuan-tuan. So kita majukan manusia kita ni macam mana? Sampai ada orang kita minta maaf. Sampai orang kata, Ustaz, jangan buka tim Kalimantan. Jangan buka di negeri. Jangan. Kenapa? Sebab orang sini tak nak belajar. Dia pernah buka. Dia pernah hari kat sini. Ustaz pun pernah buka kat sini. Tapi tak ada orang. Dia pun balik di Kuala Selangor. Dan kita tu belajar dia. Sudah hampir 400 tahun. Baru 2 tahun. Allah. Saya bukan nak menjatuhkan orang sini, nak menghina orang sini. Tak. Tapi kita kena ingat, apa lagi yang nak tolong kita nanti tuan-tuan sekalian? Dalam neraka tuan-tuan, bukan orang yang buat maksiat yang banyak. Tak.
Bukan orang yang berzina, bukan orang yang berbudi, bukan orang yang minum arak, bukan orang yang bunuh orang, bukan. Orang tu sikit aja. Yang paling banyak dalam mata siapa kakak tuan-tuan? Siapa yang paling banyak penghuni neraka tuan-tuan? Oh, tenang tu lain datang daerah Salanar. Aku dinaikkan oleh Allah Ta'ala masa Isra' Mi'raj ke neraka. Maknanya Jibril bawa Rasulullah melihat neraka. Maka Nabi kata tuan-tuan, fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Nabi sebut tuan-tuan. Dia kata masa aku naik masa aku naik Mi'raj tu, Uzlaik tu naik datang Mi'raj, anamna fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Apa makna tuan-tuan? Ingat yang aku tengok neraka pada malam Mi'raj, ke neraka tu, maka Nabi kata aku melihat kebanyakan. Maksudnya lebih banyak lagi lah. Maksudnya banyak ahli dia tu fuqara. Fuqara ni tuan-tuan, kerana kita buat jamak taksir daripada fakir dan fuqara. Maksudnya fuqara banyak lah. Ini tuan-tuan, fuqara ni kalau yang fakir tu fuqara tu ada pikiran kita, fuqara ni orang miskin, orang tak ada harta, orang tak ada duit. Kalau kita pasal sekarang ni mungkin P40 tu bawah P40 tu, bawah P40 lagi tak? Bawah P40 M40 M40 pula. Bawah M40, bawah boleh M40 lagi lah. Fuqara ni fakir tuan-tuan. Fakir ni tak ada harta langsung, tak ada harta, tak ada duit. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, innal mal, wahai Rasulullah, adakah fuqara nanti daripada harta? Nabi kata, la, bukan harta, bukan fakir harta, bal fuqara minal ilmi, fakir sudut ilmu. Sebab tu hari ni tuan-tuan, saya bukan nak buat politik dan saya bukan orang politik dan saya tak sentuh politik pada malam ini tuan-tuan. Tetapi sebagai seorang menteri, sepatutnya tuan-tuan sekalian, dia tanya kepada ahli parlimen walaupun parti lain sekalipun, dia tanya, sepatutnya dia tanya macam mana? Wahai ahli parlimen sekalian, kita tengok sekolah kita dah jadi macam ni, apa yang pandangan YP sekalian? Bukan jengkir ke biji mata, bukan kata jangan kacau soalan kami, jangan usik cikgu kami, bukan kata macam tu. Dan kita kena ingat tuan-tuan, apa dia? Banyak usipan dah berlaku ni tuan-tuan sekalian, bukan pada parti. Siapa-siapa kalau Allah tentukan musibah, kira tak? Adakah dia mati? Falak tidak kira mati. Sekolah kita nak jaga anak-anak kita, nak jaga orang Islam, nak jaga orang parlimen. Ini satu musibah besar tuan-tuan. Dan saya pernah kata dalam live saya tuan-tuan, dan macam-macam orang kata dengan saya tuan-tuan, tak apa, tak ada masalah. Nak kata pun kata lah tuan-tuan, tak ada masalah. Saya pasrah kan. Anak kurang kata orang macam saya. Orang macam Habib Omar pun orang kata macam-macam. Orang macam saya ni, biasa lah nak kata apa pun. Saya pernah kata dalam saya tuan-tuan, jangan Allah balak kita macam ni, kerana lantik orang perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan Allah kata dalam Quran, anak ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Yang jadi pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Tak kira lah bagi mana pun, kalau nak jadi pemimpin, persiapkan nanti. Perempuan jadi pemimpin pada kaum dia. Ambil kaum dia jadi perempuan ke kaum dia. Tapi kalau dalam tu ada laki-laki, maka laki-laki lah yang layak menjadi pemimpin, bukan perempuan. Sebab tu tuan-tuan, di Fatani Jerusalem, satu ketika dulu, pernah dibuat di Pondok Babah Jenah ni, dibuat dengan calon-calon tuan-tuan, bagi ulama di Fatani, Jami'ah Ulama Fatani, buat keputusan bahawasanya orang perempuan haram jadi calon pilihan raya. Tak kira bagaimana pun. Tak kira bagaimana pun tuan-tuan.
Pasal apa? Sebab ada jalur kawan rumah Malaysia. Saya nak tekankan tadi, saya bukan orang politik. Dan saya tak nak berpolitik. Tapi saya orang yang nak jaga macam mana nak jaga rakyat negara kita sekolah. Segambar tak tuan-tuan sekalian, bagaimana ada pelajar kita yang mati dalam sekolah, yang tidak rokok dalam sekolah, tuan-tuan. Tak boleh tahu kan, kerana apa ni? Kerana kita menjauhkan diri daripada agama Allah. Kita menjauhkan diri daripada ulama, tuan-tuan sekalian. Nak kosong jiwa mereka daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebab tu jadi macam ni, tuan-tuan sekalian. Jadi saya minta maaf banyak, tuan-tuan sekalian. Kalau macam ni masa kita, tuan-tuan. Macam mana yang akan datang, tuan-tuan? Macam mana akan datang? Macam mana akan datang? Anak kita akan datang. Cucu kita akan datang, tuan-tuan. Kalau dah merasa ni, saya yang firul kan. Allah. Masa zaman Ustaz apa nama? Masa zaman ni dulu. Kami sama-sama berdoa. Masa tu Allah memang ada apa ni Anjali Azri masih ada. Bawa saya berdoa kat masjid ni kat sini. Kat surau ni. Allah. Kat Madrasah ni. Allah. Tahun 2016. Sampai sekarang ada macam ni. Sebenarnya dia kemajuan dia atau patut perkara yang menimbangkan kita. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf sangat-sangat. Tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita fikirkan. Walaupun kita tak ada macam orang yang ahli, nak buka pintu rumah, tengok pelajar-pelajar berjalan depan rumah dia, tuan-tuan. Dan dia berdoa. Kerana dia tengok dia berdoa, tuan-tuan. Sebab itulah zaman dia ramai yang jadi ulama tu ramai. Kenapa? Sebab dia wali Allah, dia berdoa, ya Allah panjangkan umur mereka dan beri mereka futuh dalam ilmu. Sebab itu orang sana, tuan-tuan, panjangkan Allah bukakan futuh sehingga mereka jadi ulama juga. Mereka jadi orang soleh juga. Mereka jadi juga orang yang berilmu. Kenapa? Sebab ada ulama yang mendoakan mereka, tuan-tuan. Mudah-mudahan pada malam ini, tuan-tuan, Allah gerakkan dalam hati kita, tuan-tuan, untuk berdoa kepada bapak kita ni supaya selamat kita daripada banyak musibah dan datang ke ulama dalam tempat kita ni. Mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah turunkan cahaya tempat kita ni dimandu khususnya yang umur di Indonesia ni, tuan-tuan. Allah selamat kita umat Muhammad yang, tuan-tuan, kuatlah boleh dah janganlah lupa berdoa kepada umat Muhammad. Tiap kali lepas subuh, tuan-tuan, masa sebelum lepas subuh tu kita berdoa dalam 4 patah perkataan saja. 4 patah perkataan saja, tuan-tuan. Saya nak 4 boleh 4 kali. 4 patah perkataan 4 kali. Doa lah macam ni. Apa dia, tuan-tuan? Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Ini kalau boleh amalkan, tuan-tuan. Mudah-mudahan doa kita ni Allah turunkan Muhammad, Allah ampunkan, Allah perbaiki umat Muhammad, Allah kasih umat Muhammad. InsyaAllah kita akan selamat, tuan-tuan sekalian. Dan kalau boleh, tuan-tuan, bacalah 27 kali sebelum subuh. 27 kali Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 27 kali insya-Allah, tuan-tuan, Allah turunkan nur cahaya petunjuk pada kita, tuan-tuan. Dan insya-Allah lepas ni bukan kata 4 orang, kita akan dapat 40 orang, 100 orang, 400 orang yang menjadi manusia ni, tuan-tuan, yang menjadi sumber tempat ilmu dan sumber untuk orang sini mendapat kebahagiaan di akhir nanti, tuan-tuan. Mudah-mudahan sekadar itu, mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah selamatkan kita semua masuk ke dalam syurga dan kita bersama dengan para rasul, para awliya, para salih, para syuhada dan para habaib-habaib dan ulama-ulama kita sekalian. Sekian dari tuan-tuan. Setelah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر بالتغيير بالمحمدية مفروضا الله عليه توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عليه بالأعمال المقبولة بتوجه التوجهات الخالصة الصلة الموصولة. اللهم يوفى إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزته تحط الرحال فترجاها منه الفضوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمين الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر لازم لذاتك بالعباد وساقي طموس رجالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأفضي حضرة انصرافه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا فتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا فتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ورمولا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك ورسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل وأقبل مؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل فطرتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهذه راية الدين الغويط في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة بعثا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأفكار وأجرهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين في جميع البلايا
وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك خائبين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واغفر لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجزاء والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، والصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة والسلام عليكم جميعا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح آله وصحبه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من وصحبه أجمعين. ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سندنا أبي بكر محمد وأحمد وعلى المكان الصحابة والتابعين نتوقف عن لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أزواج رسولنا تعالى ومحمد المؤمنين سيدنا خالد الكبرى ورشيد الرضا وخصوصا سيدنا خالد المختار والغاية وسائر المطيع ذريتهم من الأموال ورشدهم في الجنة ويجعلنا من أسرارهم وظهورهم ولم وفعلهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا بحرهم وذكر محمده ويدخلنا في نادهم ومشتغل بمرادهم في المال والولد والعافية. آمين. والذين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما نزله وطاله وعلى ما نعمل خير القول فبل سبحانه من سنته. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارضهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافضلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافضلهم. امين. على سيدنا وكل الصالح جاء من خير والاخره والى حضره النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله.